Macam tu. Sebab aku dah tanya, aku dah confirmkan benda tu. Aku rasa 3-4 kali kot aku tanya. Still dia kata tak ada apa, tahu-tahu bil sampai. So benda-benda macam ni kalau aku ada recording bolehlah saman ke apa ke, tapi tak ada kan. So itu lah. Macam contohlah aku telah kejadian benda tu, aku ambil inisiatif untuk aku sendiri jadi ejen hartanah untuk tahu benda tu. Macam kita lah, kita selalu orang tanya kan nak beli rumah apa semua. Soalan pertama hang tanya orang kalau kat WhatsApp ke, call ke, jumpa ke, apa soalan pertama hang tanya? Pertama aku akan tanya dia, ni rumah pertama dia ke? Okey. Atau dia dah pernah beli rumah dah? Okey, itu soalan pertama. Itu Soalan lain? Soalan kedua, bila dia dah jawab, tak kisah orang pertama kedua, aku nak tanya dia, tujuan dia beli rumah ni untuk dia duduk ataupun dia nak buat investment? Okey. Soalan tu, kenapa hang tanya dia rumah ni untuk duduk ataupun untuk investment?